Nampak je macam SUV biasa, tapi jangan main-main. Tigo Cross Turbo ni ada ciri-ciri kereta mahal dengan harga masuk akal. Inilah Chery Tiggo Cross 1.5T SUV segmen B yang bakal masuk Malaysia very soon. Harga bawah 100k, tapi package dia langsung tak kedekut. Design dia sharp, rim 18 inci, roof rail tu operational, okay? Bukan fancy-fancy je. Semua ada lampu LED depan, kat belakang. Memang nampak moden dan siap sedia untuk daily use atau weekend drive. Macam ni dalam dia pula? Well, masuk je ada dua skrin besar 10.25 inch. Memang ada Apple CarPlay and Android Auto. Ada wireless charging, ada aircon dual zone dengan ventilasi belakang. Dia memang fake leather tapi dia ada ambient lighting, tapi apa-apa pun rasa macam duduk dalam kereta lagi mahal. Model turbo ni datang dengan 6 beg udara dan ada standard macam lane departure, blind spot alert, rear cross traffic alert, AEB dan adaptive cruise control. Not bad langsung untuk harga ni. Okay, so 1.5 turbo ni datang dengan 6-speed DCT. Rasa ringan, pick up pun sedap. Tak ada drama sangat, nak potong dan senang nak bawa dalam bandar. Tapi nak tahu betul-betul, kenalah test drive sendiri. Tapi saya suka lah, dia punya engine ni quite punchy lah. Dia ada turbo lag sikit, tapi it's okay. Tu dalam eco mode. So kita try sports mode. It has entered sport mode. Okay, dia memang adalah perubahan sikit, but yeah, generally it's not the most sporty pickup. Dia punchy lah, I would say. Tapi kan, perubahan dia daripada hybrid ke engine ICE ni, terus saya rasa yang HEV tu rasa lebih mahal. Because the NVH is senyap and stuff like that. But for the turbo ni, tak tahulah, dia tak rasa semahal the hybrid version. Suspension pun okay, itu memang jangan risau, dia sedap. So, ni daripada standstill, kita try. Memang ada quite a shaft, tapi hoi, engine dia dengar kuat betul. Like I said lah, bawa HEV tu, dia rasa lagi premium of a product. Maybe saya dah macam tak suka bunyi-bunyi macam ni dah. Lagi-lagi bila nak pecut. Tapi dia punya pedal calibration tu, acceleration is nice now. Saya pernah je bawa yang previous product. I think dia punya calibration untuk accelerator pedal tu dah naik taraf lain dah. So kesimpulan untuk model turbo ni, dia memang ada bunyi zoom-zoom, sporty dan dia practical. Bolehlah masuk shortlist kalau korang suka benda macam tu. Tapi kalau korang nak rasa EV hybrid smooth, kena tunggu video satu lagi. Kita borak pasal Tiggo Cross HEV pula.